Saya bermula dengan satu impian nak ubah cara orang lihat perniagaan daging. Dulu saya cuma potong dan jual daging di rumah kalau kecil-kecilan saja. Tapi saya tahu kalau ada usaha dan bimbingan, bisnes ini boleh pergi jauh. Saya Muhammad Adha bin Murad, pengusaha Adha Food Enterprise, usahawan di bawah program Agri Puna Muda Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Inilah kisah kejayaan saya. Saya bermula pada tahun 2016. Waktu tu semua agak terhad lah. Buat pun di rumah saja. Peralatan pun tak cukup dan tempat-tempat untuk saya simpan daging-daging pun tak ada waktu tu. Dan bila permintaan meningkat, memang tak dapat tampung permintaan. Pada tahun 2019, saya ambil langkah berani. Saya mohon program Agri Puna Muda di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Alhamdulillah, saya diterima di bawah kategori startup. Saya mendapat peralatan untuk proses daging sebanyak 15,000. Tahun 2020, saya buka bengkel pemprosesan di rumah dan bila jualan makin meningkat, saya pindah ke premis di Pekan Jitra pada 2022. Antara bantuan yang saya terima termasuklah mesin pemotong daging. Ini tempat untuk kita proses potong daging dan mesin ini adalah sumbangan daripada program Agri Puna Muda. Seperti sejuk industri dan peralatan pengendalian makanan. Kita ada 7 biji freezer. Yang mana freezer ni kita dapat di bawah geran program Agri Puna Muda. Kita akan potong daging dan kita akan packing dan kita akan letakkan dalam freezer-freezer kat depan ni untuk pamerkan daging-daging. Bantuan ini bukan sekadar bagi saya mesin baru tapi ubah cara saya urus bisnes. Operasi jadi lebih teratur dan kualiti produk pun meningkat. Sekarang ni kita nak masuk dalam kurung untuk tempat untuk kita simpan daging, stok-stok daging. Okey, yang ni kita panggil daging gram fat. Untuk bahagian dia, bahagian tomahawk. Daging-daging stick ni kita kata dia ada Wagyu, Black Angus, gram fat dan grass fat. Banyakkannya daging kita import dari Australia dan Jepun. Daging-daging ni semua halal. Dengan kemudahan baru, pengeluaran kami naik mendadak dari 100 unit masa mula-mula ke lebih 2,000 unit setahun dengan nilai jualan mencecah RM500,000 Malaysia. Setiap hari kita akan keluar pos anggaran dalam 30 hingga 50 box. Dan purata untuk berat setiap hari 100 kilo lah. Bagi saya bidang agro ni sangat luas dan kalau anak muda berani ceburi bidang ni insya-Allah boleh berjaya kan. Macam mana saya dulu hanya buat di sekitar Kubang Pasu saja dan sekarang saya dah buat untuk satu Malaysia. Ini adalah produk best seller lah dekat Adha Food, iaitu kambing perak dengan daging perak. Lepas tu kita ada sos untuk marinate. Lepas tu sos pencicah black pepper. Sekarang kita ada lagi stick seasoning. Yang ni stick seasoning dari Adha Food. Stick seasoning ni kita pakai bahan-bahan yang terbaik untuk stick. Sos ni dulu kita hanya guna untuk buat kambing perak. Pada 2016 memang kita pakai sos ni. Dan sekarang atas permintaan ramai kita buat dalam botol. Dan satu lagi kita ada pack 1 kilo, pack refill. Yang ni rock kita khas untuk live. Kita ada dari Ahad sampai hari Sabtu. Kita live setiap hari kecuali hari Jumaat saja. Saya yakin dengan sokongan berterusan daripada kerajaan, dunia agro boleh jadi masa depan yang cerah untuk anak muda Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan MADA kerana memilih saya untuk program Agri Puna Muda dan saya harap kerajaan dapat membantu ramai lagi anak muda dalam Malaysia ni join program Agri Puna Muda ni. Program Agri Puna Muda KPKM memang terbaik.